QNZ Cosmetic Manufacturing Sdn Bhd. Hari ini QNZ Cosmetic Manufacturing mengadakan jamuan Hari Raya yang ke-30 tahun. Kita menjemput chairman kita, Tengku Adina, untuk merasmikan kita punya upacara Hari Raya. Selamat Hari Raya kepada semua rakyat Malaysia. Honor to be here bersama dengan Tengku. Finally we met. Sebab parents selalu beritahu dengan Tengku. Finally we are here together untuk QNZ Raya party. Sama dengan 30th anniversary. Jadi hari ini juga belajar banyak lagu raya. Okey, selamat Hari Raya Aidilfitri dan happy anniversary ke-30 kepada QNZ Group, Miss Karen and Professor Zhang. So hari ini saya hadir sebagai Chairman QNZ Manufacturing dan hari ini bersama juga dengan seluruh tim gerakan Staff meraihkan Hari Raya di Bukit Jalil hari kali ini. Saya nampak pasar di sini sangat sporting dan ramai yang bergembira lah Hari Raya kali ini. Ini adalah kali pertama saya bersama dengan mereka dan sangat meriah. The best to QNZ Group. Saya harap saya dapat lebih gerakan bekerjasama menaikkan lagi syarikat ini. Syarikat ini berada di Malaysia selama 30 tahun. Tahniah. Kepada CEO dan barisan kepimpinan teratas dan very good job bersama dengan staff, pekerja-pekerja. Ini adalah satu tanda baik untuk memajukan di masa hadapan untuk lebih melebarkan lagi sayap dalam dunia manufacturing OEM. InsyaAllah. 是我们QNZ30周年庆祝海尔拉亚的晚会，我们非常荣幸，我们公司的这个荣誉主席东都的到来，一起跟我们欢庆这个节日。QNZ 是马来西亚化妆品生产制造行业具有30年